Baru-baru ini, Agrobank telah menganjurkan Majlis Perasmian Cawangan Agrobank Kuala Perlis yang berlangsung pada 29 April 2026 bertempat di Kuala Perlis. Majlis telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamlulai, Raja Muda Perlis, serta disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Abu Bakar Hamzah, Menteri Besar Perlis, dan Datuk Tengku Ahmad Badri Shah Raja Hussein, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank. Pertama sekali saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta tahniah atas pembukaan cawangan baru Agrobank di Kuala Perlis yang melambangkan kesungguhan berterusan dalam memperkukuh ekosistem kewangan negeri. Saya dengan ini merasmikan cawangan Agrobank Kuala Perlis. Cawangan Kuala Perlis merupakan rangkaian Agrobank ke-28 di wilayah utara yang meliputi Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Cawangan ini turut menawarkan kemudahan perbankan lengkap termasuk ATM, transaksi tunai 24 jam serta perkhidmatan Ar-Rahnu bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Pembukaan cawangan ini mencerminkan komitmen Agrobank dalam memperkukuh agenda keterangkuman keuangan dan menyokong pembangunan sosio-ekonomi khususnya bagi komuniti tempatan.